nak jadi lelaki yang qawam ni, yang bangkit ni, gaji tak bangkit-bangkit. Betul. Gaji tak naik-naik. Masa saya lepas kahwin, saya bukan jenis bercerita. Kita kalau nak cerita ni benda yang sangat besar lah, benda yang kita rasa sangat rare. Dia selalu tanya, macam mana kerja? Kerja BAU lah, business as usual lah. Tapi turun daripada keluar, menggigil-gigil. Dia kata, Zamilu ni sibukkan saya. Saya dalam keadaan ketakutan ni. Cubalah Khadijah kata, ni mesti tak baca doa tadi. Ni mesti tak semayang tadi ni. Dia dalam keadaan shivery, ketakutan. Tiba-tiba kena judge. Pada lelaki yang awam, it's okay to seek help. Tak mengapa untuk kita cari bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang kembali ke episod podcast Qawam, yang mana kita nak mempersembahkan kepada topik-topik perbincangan berkenaan dengan lelaki-lelaki yang nak menjadi qawam. Okay. Dan siri ini di bawah kerjasama bersama dengan Jakim, Ikram dan juga Renation. Dan insyaAllah hari ini bersama dengan saya, kita ada seorang tetamu istimewa daripada Encik Zainal Abid, yang kita panggil dengan nama glamour dia Encik Abid lah. Betul. Panggil Abid dia. Abid saja yang merupakan pengurus kanan KIMB ataupun Koperasi Islam Malaysia Berhad. Okey. Dan boleh cerita sikit latar belakang Encik Abid untuk kita perkenalkan kepada pendengar-pendengar kita. Boleh, insyaAllah. Khabar Ustaz sihat ni? Sihat, Alhamdulillah. Selalu mengikuti Ustaz dekat Facebook kan. Tengok video-video travel. Tu tanya Ustaz tadi, bila lagi Ustaz nak travel? InsyaAllah bulan depan kalau tak ada aral. Ke mana Ustaz? Allahu Akbar. Kita tunggu jadual. Tunggu jadual. Jadi saya Abid, asal daripada Kedah. Baik. Jadi sekarang Kedah tu kat mana tu Kedah tu? Kedah, asal dekat Jitra. Okay. Lepas tu membesar di Sungai Petani lah. Kan? Jadi dari sudut kerjaya tu memang 8 tahun lah sebagai juru audit lah di GSC, dan 2 tahun di Kementerian Kewangan. Jadi terlibat dalam hal-hal kewangan, dan sekarang masuk Koperasi Islah sebagai pengurus kanan, dan kita buat operasi lah untuk kita run koperasi ni, dan kita bagi manfaat kepada ahli. Alhamdulillah. Saya difahamkan sekarang ni dah memiliki 7 tahun anak, seorang anak. Anak 5 tahun. Anak 5 tahun. Sudah ada pengalaman sebagai seorang bapa. Dah ada pengalaman sebagai ketua keluarga. Betul. So hari ni topik yang kita nak bincangkan pun pada hari ni sebenarnya topik yang agak menarik. Tentang antara nafkah dan juga hutang. Betul. Yang kalau kita ikutkan, bagi semua lelaki-lelaki di luar sana, kebanyakan lelaki, para suami, para ketua keluarga ni, ini adalah satu isu dan topik yang sangat sensitif lah. Betul. Kalau kata soal nafkah, selalunya akan diungkit-ungkit. Kalau soal hutang, diungkit-ungkit juga. Ya, betul. Tapi orang bank lah. Yes. Dia akan perbincangan itu akan menyebabkan kadang-kadang seorang lelaki ni boleh hilang dia punya mood apabila bercakap tentang duit ataupun status kewangan ni. Okay, kalau kita tengok dalam fenomena lelaki ni, kadang-kadang kalau kata bayar kereta sanggup 800, ada sanggup 1000. Gaji pertama tu dah kata boleh hilang dekat isteri kedua dulu. Allah. Isteri pertama tu yang memang yang tu lah. Yang fizikal yang fizikal tu kan. Isteri kedua tu kereta dia lah. Kan. Tapi dekat isteri pertama ni, bayar kereta 800, isteri pertama RM80 pun payah nak bagi. Jadi kat sini kita nampak ni adalah satu benda yang kadang-kadang benda ni bila kita mula membincangkan tentang topik nafkah, tentang topik hutang, kita sebenarnya bukan nak mencari siapa betul, siapa salah. Tapi macam mana kita nak cuba membawa seorang yang pakar dalam bidang kewangan ni, yang boleh memberi sedikit bimbingan, mungkin kesedaran ataupun mungkin solution untuk kita bagi tips kepada lelaki-lelaki ni, supaya macam mana kita nak menjadi lelaki yang bijak dalam urusan kewangan, yang qawam, yang ada prinsip dalam keadaan zaman yang semakin hari semakin orang kata menguji, mencabar dari segi kewangan ni contohnya. So soalan pertama, dari segi strategi yang kita nak hadap ekonomi sekarang ni, dari segi mungkin perancangan kewangan yang boleh
kita sarankan kepada pendengar kita, kalau kita cakap tentang lelaki qawam, tapi dari segi realitinya, nak jadi lelaki yang qawam ni, yang bangkit ni, gaji tak bangkit-bangkit. Betul. Gaji tak naik-naik, kan? Dan dengan harga barang semakin naik, dengan perang yang berlaku hari ni, minyak dah confirm akan naik, kan? Dan apa strategi yang paling asas untuk seorang lelaki untuk mula praktikkan supaya dia tetap menjadi seorang ketua keluarga yang qawam, yang berprinsip, walaupun dompet dia tu tengah nazak lah. Apa pandangan seorang penerus kanan? Saya bila nak terima topik ni kan, nak sembang dengan Ustaz Syauqi pula di Rare, National Rare TV ni, saya rasa cukup risau. Kan? Soalan dia tak rare, tak apa. Soalan common. Soalan dia common, tapi bila kita nak membincang topik ni kan, kita nak ambil pun hilang mood kan? Panel hilang mood ni payah kan? Okay. Tapi macam Ustaz sebut tadi, mungkin ada benda pengalaman. Ya, betul. Dan kursus-kursus yang kita lalui kan, sebagai juruk-audit, kita dah pernah tengoklah pelbagai kes kan, dengan investigationnya. Dan kita tengok pelbagai sektor lah, constructionnya, hotel ni macam mana kan, dan sebagainya. Jadi mungkin ada benda yang kita boleh kongsikan. Dan macam Ustaz sebut tadi, bagi saya penting untuk kalau boleh kita mulakan perbincangan ni. Dan apabila kita kongsikan ni mungkin pandangan peribadi, dan mungkin tidak boleh menyelesaikan semua orang, mungkin tak terpakai kan. Tapi yang penting kita mulakan dan benar-benar memberi manfaat. Dan ada orang boleh ambil 1-2 poin, dia boleh mulakan. Dan insyaAllah menjadi qawam. Tips tu, tetapi dia boleh mengubah nilai hidup seseorang. Kita tak tahu kan. Ilmu yang kecil tu kadang-kadang orang nampak kecil, tapi rupanya besar bagi seseorang kan. Betul. Okay, teruskan. Sila. Jadi saya suka kita mulakan dalam keadaan konflik. Bincangan ni. Bila dia sebut tadi, Ustaz sebut tadi mengenai dompet nazak. Kan? Masalah tu. Mula dengan konflik dan masalah. Kita kena bincang keadaan ni. Okay, sekarang ni bayangkan kita semua dah ada dalam masalah tak cukup duit. Tengah bulan tu duit dah habis. Kan? Jadi benda ni saya personally pun dah melaluinya. Saya teringat masa isteri saya berhenti kerja. Jadi kita ni berkongsi perbelanjaan lah. Jadi dia cover macam taskar dan sebagainya kan. Jadi bila dia berhenti tu, saya termenung Ustaz. Kita dah nampak projection. Jadi kita dah tengok saving. Ini boleh tahan berapa bulan ni kan. Dan kita pun bukanlah hari ni dia berhenti, esok dapat kerja kan. Jadi kita dalam keadaan yang sangat tidak pasti. Dan keduanya, saya memang macam tipikal Ustaz. Masa saya lepas kahwin, saya bukan jenis bercerita. Kita kalau nak cerita ni benda yang sangat besar lah. Benda yang kita rasa sangat rare. Dia selalu tanya, macam mana kerja? Kerja BAU lah, business as usual lah. Kan? Pergi audit, pergi tik kan, pergi check kan. Jadi saya sendiri merasai lah, sebenarnya susah untuk kita menceritakan dengan rasa ego kita. Yang keduanya, kita ada perasaan dia dah bantu saya ni, bayar taskar dan lain-lain. Kita nak tambah pula masalah kat dia. Saya pun tak cukup duit ni. Dia pun dah ada masalah berhenti kerja masa tu. Takkan kita nak cerita lagi. So dia ada sangat banyak perkara yang bermain di fikiran lah ketika tu. Padahal kita pun tengah nazak ni dompet. Dan ketiganya, kita mula merasai bila kita tak boleh provide kan benda-benda asas ni. Kita rasa kita ni dah menjadi seorang suami yang gagal lah. So cetusan thought tu dah mula berada. Jadi dia sangatlah menarik kita, memberhentikan kita untuk kita cakap benda ni. So saya nak bawa poin kat sini. Bila dalam keadaan hazard ni, pertamanya kita kena, poin kita kat sini para pendengar, it's okay untuk kita berkongsi. It's okay to share, khususnya kepada pasangan kita. Jadi bila kita dah kongsi, barulah pasangan kita tahu keadaan sebenar. Kalau tak, duit tak ada ni, anak diajak makan keluar, jom pergi. Lepas tu surat credit card. Lepas tu tambah lagi kan. Tapi hati tak sedap kan. Kita pun dah tahu kan keadaan sebenar. Tapi kalau kita beritahu, dia pun tahu. Sebenarnya keadaan macam ni kan. Tak payahlah makan luar. Kita masak ke, buat simple kan. So sebab tu pentingnya untuk kita memberitahu lah. Kalau kita dalam keadaan dompet nazak,
kita kena beritahu orang terdekat. Kalau yang anda mungkin belum kahwin kan, sebagai abang ke kan, yang menjadi tonggak tu, pun anda kena bagi tahu pada orang terdekat. Sebenarnya baik tengah nazak ni. Dan saya bagi tips untuk orang yang tak biasa cerita, memang saya pun payah. Macam mana nak cerita? Sebab nak buka mulut tu. Nak buka mulut. Kita dengan ego, dengan kita rasa tadi kan. Tapi kita memang, sebab dah nazak, kita memang dah sampai, ni kalau tak cerita ni, kalau simpan lagi, takut lagi jam lah. Dan kita dah start rasa, kita start rasa stres. Kita dah termenung. You dah memberi kesan lah kepada emosi dan hati dan jiwa. Jadi kalau boleh, satu, cari masa yang sesuai lah. Okay. Yang keduanya, kita kena bagi cue lah. Janganlah cerita masa dia tengah masak, nak kalut pergi sekolah ni kan. Anak dah siap. Jadi mungkin dah settle, anak pun dah makan, dia pergi buat ni. Kita pun bagi tahu cue. Saya ada benda sikit nak beritahu. Ataupun nak bincang. So dia pun ready nak dengar. Kan? Yang ketiganya barulah kita bagi tahulah. Kalau rasa susah, kena praktis. Saya pun praktis dulu. Ulang 2-3 kali. Saya memang dah tak ada duit ni. Dan ceritalah apa yang berlaku. Kan baru ni bateri kereta kong dah 200. Dan kita pun cakap, tapi kita bukan menyalahkan dia. Awak dah berhenti kerja ada sebab lah. Kan? So benda ni dah ni dan saving pun banyak ni. Jadi saya rasa kita kena bincang lah macam mana nak buat. So bila kita cerita tu Ustaz, walaupun masalah duit tu tak settle lagi, tapi dia melegakan. Dia dah buka jalan sikit. Bila kita kurang rasa berat kat dada dengan kita punya emosi jiwa ni, barulah kita rational dan kita boleh bincang dengan baik. Dan kita cuba cari jalan satu-satu. Jadi poin Ustaz yang pertama saya kongsikan, pengalaman saya sendiri kena kongsi. Itu menarik tu dari segi prinsipnya, secara prinsipalnya. Kalau kita tengok, bersuara tu adalah satu laluan untuk kita meluahkan apa yang kita simpan dalam hati. Jadi kalau dalam Islam, kita disarankan untuk bermusyawarah. Itu perintah dalam Quran tu. Allah kata apa-apa yang melibatkan khilaf kita, jika kita menghadapi kebuntuan apa semua, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Melalui ruang perbincangannya adalah musyawarah syura tadi. So rujukan kita, apa yang disarankan oleh Allah melalui kitabnya, apa yang disarankan dan dinasihati oleh Rasulullah melalui sunnahnya. Betul. Jadi saranan itu dibawa dalam bentuk konsep syura keluarga sekarang ni. Sebab itulah laluan suara seorang suami nak sampaikan kepada isteri. Jadi isteri pula nak suarakan pandangan dia pula melalui syura. Sebab isteri nak tegur suami tak boleh. Kalau ikut prinsipnya lah kan. Tapi hari ni susah lah nak jumpa. Mana ada, kalau kata isteri yang betul-betul solehah ni, baru dia akan bawa prinsip tu. Jadi dia tidak menegur suami secara direct, tetapi mungkin dia bagi teguran halus, pandangan dia atas dasar menghormati suami tu. Jadi ini juga pendidikan yang kita nak bawa kepada keluarga, supaya isteri jangan sampai mencabar suami. Pantang lelaki ni, kalau bab keluarga ni, cerita tentang nafkah, cerita tentang hutang ni, tu pantang. Bila lelaki dengar je, habis lah, spoil lah. Jadi di situ kita nampak cadangan tadi, berdasarkan prinsip asas ni, kita nak mulakan adalah melalui kita berkongsi cerita, berkongsi rasa. Ada masalah, kongsikan, jangan simpan. Itu satu konsep yang nampakkan, walaupun dompet tengah nazak. Sebab perkongsian dengan orang terdekat ni yang nampakkan tadi, bukan cerita kita berkongsi dengan suami saja. Kadang-kadang adik datang minta bantuan, keluarga terdekat datang. Sebab kita sebagai ikon ataupun sampel, uswah, orang yang terdekat dengan mereka, yang kadang-kadang gaya kita tu nampak macam ada duit. Kan? Aku ni sebenarnya nampak je, dia kata kan. Nak bagi tahu tu. Kan? Nampak aku lebih kurang ni, nampak je lebih, tapi poket kosong. Jadi rabak juga kan. Jadi kita nak bercerita dengan orang, kadang-kadang kita kena bersifat terbuka lah. Mungkin nampak jatuh air muka tu, tetapi sebenarnya kalau kita sekadar nak nampak kaya, itu lagi menjatuhkan maruah kita dalam kita tak sedar lah. So saya sukalah apa yang dikongsikan tadi tu, kerana itu adalah dari pengalaman sendiri. Dan kita tak boleh lari, lelaki begitulah kita. Semua orang melalui fasa tersebut. Dan saya ingat saya dulu saya pernah student zaman kita dah mula nak melangkah ke alam pekerjaan, dah masuk ke alam nak berkahwin ni. Kita dulu student pakai motor RG, duduk UM kan. Tapi zaman tu minyak murah lagi.
Minyak murah pun, bila nak isi minyak, pakai duit shilling. Korek tabung. Sebab apa? Sebab kita rasa. Tapi nak minta duit dengan mak ayah tu pun kita rasa, tak apalah, biarlah aku susah apa semua kan. Itu cara kita tak bersuara. Sebab kita rasa kita mampu. Tapi bila dah bersuami, dah beristeri, dah berkeluarga, kadang-kadang kita ada companion yang sepatutnya tahu masalah kita untuk memudahkan urusan kita. Betul ya? Betul. Jadi soalan kedua ni. Saya nak sambung, Ustaz. Nak sambung? Okey, sila. Bila dah sebut berkongsi ni, kita nak pesan juga kepada yang mendengar. Ya. Kan? Katalah kita bawa kisah Khadijah. Okey. Kan? Nabi turun daripada gua, menggigil-gigil. Dia kata, Zammiluni, selimutkan saya. Saya dalam keadaan ketakutan ni. Cuba lah Khadijah kata, ni mesti tak baca doa tadi. Ni mesti tak semayang tadi ni. Apa kan? Apa jadi? Dia dalam keadaan yang dia memerlukan dia memerlukan sokongan kan. Keadaan shivery, ketakutan. Tiba-tiba kena judge. Macam kita sebut lah, we listen, we don't judge. So saya nak sambung sikit Ustaz. Penting bila dah kongsi, yang mendengar kena sambut dengan baik. Betul. Kalau dia lapar, bagi makan dulu. Bagi air, bagi dia minum. Tenangkan dia dan dengar. Dan paling penting bila kita discuss konflik kan dalam rumah tangga, kita akan pesan, jangan menyalahkan dalam isu ni. Ni mesti abang lah ni. Nak juga duduk dalam company ni, tengok. Kan gaji dah lambat. Jangan bawa point menyalahkan. Jangan provoke. Jangan provoke. Dengar dulu. Lepas tu baru kita bincang bersama. Bersama sebagai satu parti. Macam ni nak tackle masalah duit ni. Bukannya I salahkan you, salahkan I. Itu yang kita cakap awal tadi. Kita bukan nak cari salah sebenarnya. Sebab betul. Prinsip hidup berumah tangga ni give and take. Kita kena tahu waktu bila kita kena memberi dan waktu bila kita kena jadi orang yang menerima. Sebagai isteri, banyak je dia akan mengharapkan dia banyak menerima lah. Tapi dalam satu masa juga, kalau kita ambil sampel Khadijah tadi tu, Siti Khadijah sebenarnya adalah orang yang kaya sebenarnya. Kalau nak ikutkan dari sisi ekonomi dia lagi kaya daripada Rasulullah kalau ikutkan. Tapi bagaimana seorang yang janda boleh merendahkan diri itu kepada suami yang lebih muda. Itu something yang sebenarnya rare kalau kita dapat wanita-wanita beginilah sebagai kita punya teman hidup. Dan dalam masa yang sama pula, macam mana yang disarankan tadi, sebenarnya menjadi orang yang meletakkan diri sebagai shoulder to cry on, untuk kita letakkan bahu kepada suami yang datang untuk mungkin mencari, bukan nak mencari solution sangat, dia nak mencari tempat meluah. Betul. Jadi di situ bagi ruang kepada suami. Jangan tempelak dia pula. Confirm tak cerita dah. Tak cerita dah lepas ni. Kan? Jadi kat situ suami pun memerlukan ruang untuk bercerita. That's why disarankan syura tadi satu. Pillow talk pun satu laluan yang baik. Betul. Kan? Sebab dalam waktu malam sunyi, sepi, dalam keadaan macam tadilah nak menyelimuti suami kan. Dalam waktu itulah kita memberi ruang kepada suami dan isteri masing-masing meluahkan. Betul. That tak ada saja-saja tiba-tiba keluar istilah pillow talk. Mesti ada sebab kenapa kita bercakap. Jangan kata bini pula jangan tidur kan, nanti suami bercakap dengan bantal. Bukan pillow talk. Okay, kat situ yang kita nak betulkan lah, supaya biarlah kita ni bersama-sama dengan suami kita. Okay. Ni macam yang dengar ni perempuan pula kita rasa. Okay, sebab kita nak bagi ruang kepada suami. Betul, sama-sama membantu untuk menjadikan lelaki ni qawam. Yes, betul. Tapi jangan nampak lelaki begini tidak qawam. Tapi inilah lelaki yang cuba untuk bangkit sebenarnya. Betul. Dia sanggup merendahkan diri dia untuk ditinggikan. Betul. Sebab bukan senang untuk suami itu merendahkan diri sebegitu tu, tapi kerana mungkin masalah dan tekanan desakan hidup apa semua tu menyebabkan dia cuba cari jalan nak bangkit. Betul. Okay. So, soalan seterusnya, kalau kita dah nampak lelaki ni macam ni, kalau dia tak mampu dari segi nafkah dia tu untuk sementara waktu, bukan kata tiba-tiba dia tak mampu selama-lamanya, dia mungkin nafkah itu terputus untuk sementara. So kalau seorang suami dalam fasa yang susah, mungkin dia tak mampu bagi nafkah dalam waktu-waktu tertentu. Contohnya sebab dia kena buang kerja, mungkin dalam satu transition, satu period yang memerlukan dia mencari hala tuju yang baru, mengubah, bertenang dulu apa semua tu. Dan ada komitmen-komitmen luar jangka yang kadang-kadang itu menyebabkan masalah yang tiba-tiba berlaku. Kan? Dah jatuh ditimpa tangga. Kan? Dah kena buang kerja, tiba-tiba kereta pula rosak.
kan. Jadi ada masalah itu, masalah ini, tiba-tiba bank datang apa semua. Itu semua kadang-kadang yang menyebabkan sesuatu berlaku di luar jangka. Okay? Apa cadangan dan solusi yang kita boleh berikan kepada mereka ni untuk bangkit balik? Betul. Okay. Ini memang memang perkara yang sentiasa berlaku kan. Dan tadi kita dah cerita bab mengenai berkongsi kan. Maksudnya fokusnya lebih kepada kita settle down kita punya emosi dan jiwa dan mental kan. Now kita nak mencari solusi ni. Jadi antara perkara yang bila dah terputus kan, dalam keadaan yang genting ni, saya teringatlah pada masa tu saya pun tengok projection kan. Ni boleh tahan berapa bulan je ni. Kan. Jadi macam mana nak buat? Jadi saya nak kita kongsikan kepada lelaki yang kawam, it's okay to seek help. Kan? Tak mengapa untuk kita cari bantuan. Sebab kita dalam keadaan genting ni. Macam tadi konflik dengan keretanya, dengan banknya kan, dengan kerjanya. Jadi saya masa tu dah fikir kan, oish, gaji ni tak lepas ni. Kan? Sebab komitmen dah ada rumah sebagainya. Jadi kita pergi bank masa tu. Bijang. Bagian kredit. Okay, macam ni saya nak kurangkan. Sebab saya nak ada cash extra ni. Saya nak settlekan anak sebagainya kan. Jadi okay, bank pun bincang. Okay, dia pun kena mohon lah. Dia pun bagi option dia. Sama ada you pajak, saya kena tambahkan tenure loan tu nanti. Kan. Tapi sekarang kita kurangkan. Lepas tu kita ada agensi kan, KPK. Pengurusan kredit. Pun kita boleh pergi. Saya pun pergi lepas tu. Pengalaman ni pengalaman peribadi ni. Memang kita pergi. Dia akan suruh print dulu CTOS. Dia tengok dulu track record. Okay, you dah apa? Okay, credit card, ada rumah, ada ni. Okay. Okay, bayar sebelum ni cantik. Okay. Saya baik sebelum ni cantik. So dia tak marah lah. Okay, so sekarang apa masalah? Kita cerita. Okay. So bila dia bernaung bawah bank negara, dia boleh deal dengan bank lah. So bank kena ikut lah. Pun sama cerita saya. Saya punya point, saya nak extra cash sekarang. So daripada RM1,200 ni saya nak bayar RM600 je. So kita ada extra tu. Sebab kita tengah nazak ni kan. Dan kita kata bukanlah kita tak nak bayar langsung. Cuma saya perlukan masa. Dan kita boleh bincang kat situ period. Berapa bulan kan. Awak nak berapa? Setahun. Jadi kat situ adanya agensi yang mana kita boleh rujuk, boleh minta nasihat dan dia boleh bantu kita secara percuma. Jadi saya kata ini juga kalau ada masalah, pergilah pada institusi yang sah. Memang Along boleh menyelesaikan. Pergi sign je, bagi IC memang dapat duit. Tapi Along ni panjang lagi kisah dia lepas tu. Dia punya bunga tu memang tak habis. Rumah tak ada taman tapi masih ada bunga. Kan macam lagu Ultimate. So itu jadi kesannya. Sebab tu kalau boleh cari bantuan pada institusi yang sah. Dan saya sendiri memang personally saya declare dalam family. Sekarang saya ada masalah duit. So bila kita declare, ada adik-beradik yang boleh bantu, pinjamkan duit. Dan juga bila kita ada ibu bapa, kita ada bagi duit kan bulanan. Mak saya pun cakap, mak saya dah tak ada bapa. Mak saya kata, tak apa. Untuk further sementara waktu ni, tak apalah kalau Habib tak bagi dulu. Itu yang bila kita declare dan minta bantuan ni, orang akan bantu dan in a way kita ada satu fasa bertenang. Dan kita kat situ kita boleh bernafas. Dan ni antara perkara yang awal lah. Kita boleh buat, cari bantuan dulu. Kemudiannya Ustaz, barulah kita bincang macam mana nak kurangkan pembelajaran dan juga tingkatkan pendapatan. Dia kurangkan komitmen maksudnya. Kita dah ada banyak komitmen dengan parents, dengan adik-beradik, loan apa semua tu. So antara solutionnya adalah kurangkan komitmen tu. Betul. Dan kurangkan komitmen ni kadang-kadang bukannya kita perlu keluar duit. Kadang-kadang kita boleh kurangkan kita punya duit keluar tu. Betul. Dengan macam mak tadi tu lah. Yes. Sebab tu dalam audit ni dia mesti ada money trail. Ataupun dia akan track duit ni pergi mana. So kalau kita counselling, kita jumpa orang kan, kita akan tanya, okay, kalau kita audit syarikat pun, mana duit ni pergi kan. Betul. So dalam keadaan ni, satu, kurangkan perbelanjaan. Sebelum tu kena tahu dulu perbelanjaan kita ke mana. Duit katalah awak ada RM2,000 kan, RM2,000 ni pergi mana, habis ke mana. Habis ke mana. Kena track dulu. So masa tu bila kita dah tahu, baru tahu okay, mana yang perlu, mana yang tak perlu. Masa tu habis, unsubscribe habis,
Disney Plus ke, View ke, Netflix apa semua. semua masa tu tutup habis. Okay, kena tengok apa lagi yang boleh. Apa lagi yang boleh cut. Dan bila kita kata kurang pelanjaan tadi, antara option lain yang tak popular tapi boleh buat, contohnya macam downgrade lah. Downgrade. Okay. Sebab masa tu penting genting ni. Mungkin dalam masa setahun 6 bulan ni genting. So kena downgrade kan. Ada barang-barang yang mahal kita pakai, kita kena let go. Pakai yang lebih murah kan. Ataupun kalau kita sentiasa upgrade, jangan upgrade lah. Upgrade phone, upgrade barang-barang peribadi sebagainya kan. So jangan upgrade sebagaimana kita boleh tahan. Okay, itu antara solution yang diberikan tu menampakkan sebenarnya kematangan kita juga sebenarnya dalam menghadapi masalah. Bukan kita lari dari masalah. Lari dari masalah tu langsung tak kawam. Betul. Laki yang kawam adalah laki yang sentiasa berdepan dengan cabaran, berani ke depan, berani menghadapi realiti. Sebab kalau sebelum-sebelum ni dari segi perbincangan kita dengan panel-panel yang lain menampakkan generasi-generasi hari ni yang generasi strawberry contohnya meletakkan label-label pada generasi begini yang kita tahu mereka ni mungkin ada sesetengahnya lemah dari segi pertimbangan, mungkin jarang berdepan dengan situasi-situasi yang keras macam ni. Dunia ni kan keras, Dek. Betul. Tapi bila kita pun tak kuat, di kita jadi lemah, di situ yang ramai yang memilih bankruptcy. Bukan kerana mereka tak ada jalan keluar, tetapi mereka takut nak berdepan dengan situasi tu. Kadang-kadang bankrupt tu adalah satu solution juga. Betul. Tapi orang tak nampak. Saya menyaksikan. Kawan saya sendiri pergi dan declare. Sebab dia kata kalau lari daripada bank ada hire third party. Memang ada bonzer yang akan cari tau. So daripada you nak lari, nak gali lubang lain cover semua. Memang bisnes ada isu. Memang salah satunya memang pergi insolvency. Berbincang. Dan dia akan bagi buffer time. Memang one of the solution memang declare bankrupt. Itu solution sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang kita takut. Takut nanti orang kata apa aku kerja begini tiba-tiba bankrupt. So sebenarnya kita sedang berdepan dengan persepsi berbanding kita berdepan dengan realiti sebenarnya. Kita takut dengan persepsi orang. Apa kita kisah dengan orang yang nak hidup ni kita, bukan orang. Betul. Kan? Jadi orang sebenarnya dia lebih suka melihat sesuatu yang sensasi. Jadi pelajaran untuk kita sebenarnya jangan terlibat dengan hutang. Itu satu kan. Jadi ketua keluarga kena bijak dalam urusan kewangan, bijak dalam urusan macam mana kita nak membela keluarga sebenarnya. Kadang-kadang kita faham lifestyle ini tadilah keluar telefon je nak update kan, pakai iPhone ni, lepas tu baru keluar 15 dan nak tukar 16 keluar nak beli 16 17. Kerana trend ini menyebabkan kita terlibat dengan hutang. Kad kredit is a trend, lifestyle yang menyebabkan kita tak sangka lah. Saya dulu pun ada kad kredit dan kita tahu macam mana hidup kita akan jadi lavish. Bila kita lupa itu lebih dari mampu, lebih daripada kemampuan kan. Kita tahu sebab apa? Sebab kita rasa kan? Ada sebab ada kad. Sebab ada kad. Boleh. Why pay cash if you have a card? Dia punya ayat kan. Jadi kat situ semua ni perangkap-perangkap yang menyebabkan kita tak sedar. Tapi dalam pada masa yang sama banyak agensi kerajaan yang menawarkan ruang-ruang untuk perbincangan sebenarnya. Tidaklah satu benda tu zalim. Bank pun kalau betul kita jumpa boleh negotiate, boleh refinance contohnya, restructure balik. Itu semua adalah solution-solution yang kita boleh buat jangka pendek atau jangka panjang. Okay? Dan Ustaz, ada satu masa kita dah potong ni kita punya belanjaan kan. Dah subscribe, dah downgrade, lepas tu kita pun dah kalau macam kita beli baju anak kan. Saya pun ada masa saya pergi JBR je beli toys kan. So dia beli toys baru mahal kan. Dia main, dia kan tak membesar kan. So kat situ kita cut dah. Beli barang saya, it's okay. You beli barang baju second pun saya beli je. Sebab kita nak kurangkan belanjaan masa tu. Betul. Dan ada masa lagi dah tak boleh potong lah. Betul. Ada yang kita bawa kepada nak tak nak, carilah peluang dan ruang untuk tambah pendapatan. Betul. Ustaz, saya pernah buat macam-macam Ustaz. Ini kita cari ruang dan peluang. Jiran saya join the NAS MD2. Okay. Saya minta dia potong, saya buat pergi office. Sampai satu hari konsisten 10-12 pack. So sehari dah dapat 10-12 ringgit extra satu hari. Malam buat tuition 1 jam 50. So 4 hari dah
Duit dapat, makan pun dapat. Kita Betul. pergi tuition, private tuition kat rumah. Yelah, dia sediakan makan. Dia sedia makan semua. Betul. Jadi duit dapat, makan pun dapat. So masa tu seminggu dah 200, sebulan dah 800. Dan tambah sekarang ni Ustaz, ada macam-macam. Ada affiliate, ada dropship. Yang mana kita boleh buat mungkin dalam masa 1 jam je satu hari. Maksudnya kita bekerja kan. Kita ada keluarga, ada tanggungan sebagainya. Tapi still ada ruang-ruang yang boleh untuk kita jana extra income. Dan saya Ustaz, saya jual barang-barang yang ada yang tak pakai. Ada dapat jam daripada company pun saya jual. Saya perlukan extra duit. Dan ada kawan saya golfer, saya jual barang-barang dia orang. Bagi gambar je, saya tak. Senang-senang kita buat duit macam tu. Betul. So nampak cadangan untuk extra je. Kalau ada duit keluar, mana duit masuk? Kan. Asyik keluar je, sepatutnya kalau kita nak keluar duit, kena ada extra income yang jadi backup pada kita lah. Betul. Jadi bila kita duduk dalam satu fenomena, kita rasa safe zone. Tapi rupanya tak safe sebenarnya. Kita dah duduk dekat sini dah, paras tengkuk dah sebenarnya kan. Habis hidung dah. Tambah komitmen, naik lagi pakai hidung kan. Tapi ini benda-benda kadang-kadang berlaku kepada anak-anak muda yang nampak sebenarnya satu trend lifestyle yang mereka kejar sampai mereka lupa mereka punya kemampuan. Itu yang kita nampak tadi lah. Berbelanja melebihi kemampuan. Itu bila mereka lihat kehendak melebihi keperluan. Itu pun benda-benda yang kadang-kadang berlaku tanpa sedar kepada generasi kita lah. Dan ini juga melibatkan tentang budaya hutang moden yang pada zaman sekarang ni kalau kita tengok budaya beli dulu, bayar kemudian. Inilah kita kata kredit kad tadi tu. Kemudian dengan pinjaman peribadi yang semakin menjadi satu normalisasi. Orang dah rasa hutang, kata kalau tak boleh bank pergi cari alung. Betul. Tak boleh alung pergi cari kawan-kawan. Pinjam dulu, bayar kat akhirat tu. Sampai level macam tu lah. Sampai mati pun nak bayar. Itu lagi teruk tu. Kan? Lepas tu dah sampai putus silaturahim lah apa semua. Ini semua adalah penyakit-penyakit yang kadang-kadang hutang tu bukan sebab terpaksa. Tapi sebab trend yang kita nampakkan tadi. Jadi soalannya adalah bagaimana kita boleh bantu lelaki-lelaki muda yang ada hari ini untuk kawal nafsu mereka tu supaya tidak menjejaskan tanggungjawab untuk mereka menjaga nafkah mereka tu. Dan dalam masa yang sama walaupun mereka ni ada nafsu berhutang tapi jangan sampai membebankan dirilah. Macam mana pandangan? Saya suka bila Ustaz sebut tadi kan. Dia sebut pasal jenazah strawberry. Dalam satu sesi, kita dalam sesi, masa tu ada banyak pihak, banyak jabatan. Dan yang sini-sini tanya lah. Kan? Kenapa lembik sangat? Cepat sangat stres. Kami dulu ni susah juga. Tak ada elektrik je. Awak lahir-lahir dah ada elektrik. So apa yang susah sangat? Jadi antara perbincangan dan ada kaunselor yang berkongsi. Ni nak faham ni. Sebab adanya social media. Macam saya pun dah masuk universiti baru ada social media. Betul. Generasi sekarang lahir-lahir dah ada social media. Jadi kehidupan ni tu dah ada perbandingan. Dah wujud perbandingan tu daripada dia kecil. Tengok kawan apa. Kita kalau pergi sekolah kita nampak kawan pakai apa, itu je lah. Mana kita tahu weekend pergi mana. Kan? Bukan kawan je, influencer lagi. Ini nak menceritakan antara punca ialah adanya social media ni lah. Jadi bila kita follow trend, tengok orang pakai baju branded, kita tak ikut orang yang minimalis, yang pakai okay je kah boot sale. Kita tak ikut itu. Kita ikut yang sesa up to date kan. Ataupun trend yang pakai branded kan. Contohnya pergi depan Bukit Bintang. Okay, awak punya pakaian berapa hari ni? Kan ada. Topi saya, kasut saya LV, semua sekali RM10,000. Ini geng OOTD ni. Ini OOTD kan. Jadi kat situ ada desakan lah. Dan ada pula peluang buy now pay later. Shopee ada, TikTok ada, semua dah full sekarang. Jadi peluang tu dan perbandingan dan desakan tu ada, peluang ada, ambil lah. Ni mungkin kita kata punca. Tapi dalam keadaan ni Ustaz kan, antara perkara yang kalau saya bagilah yang mudah kan, cuba tanya kalau ada desakan nak beli kan, dia punya tip dia mudah je, boleh tahan tak 48 jam. Kalau 48 jam tu tak beli okey, maksudnya tak jadi satu keperluan lah. Kalau Ustaz sakit gigi boleh tahan tak 48 jam. Tunggu je esok pagi, tunggu je esok petang tak boleh. Jadi bila ada urge kan, kita scroll, tengok live, kita rasa nak beli, cakap dulu.
Kita tunggu 14 jam. Lusa tengok. So benda tu antara tip coping mechanism lah. Untuk kita tak terus beli masa tu. Jadi antara yang keduanya, tanya dia balik. Ini keperluan ke kemahuan? Kehendak. Kan? So bila kita tanya itu, kadang tu kita terreflex lah. Oh ni so dah nafsu add to cart dah. Nak ni je. Nak pay tu kita pilih je lah escalator kan. Betul. Bukan keluar duit pun kan. Jadi masa tu relax jap. Sebab kadang tu urge ataupun kita tengok something, kita terus check out. Tahu-tahu barang dah sampai. Kan. So masa tu kena relax jap. Sebab ada urge tu. Dan antara yang lainnya bila pay later ni dia ada charge. Especially yang ambil 12 bulan. So cuba kita kira berapa sebenarnya payment extra. So kat situ kita rasa ni lah kerugian kalau kita bayar kemudian pay later ni. Betul. So bila kita calculate kat situ, dia antara dia boleh bagi kita kesedaran lah. Sebenarnya benda ni akan saya yang rugi sebab saya kena bayar extra. So tak nak bayar extra, tak payahlah pay later. Kalau mampu je baru beli. Betul. Itu belum campur penalty lagi. Kalau lambat tu tambah lagi. Itulah saya nampak budaya yang berlaku sekarang ni bila kita tengok kemudahan yang ada sini dipandang sebagai satu peluang yang akhirnya jadi perangkap. Kita nampak benda tu, boleh pakai ni, boleh guna ni. Ada saya sendiri pun betul lah dari sisi pengalaman hidup. Bila kita dulu bila mula-mula awal-awal perkahwinan kita tu, kita baru start dengan kerjaya. Bank pun suka sebab kad kredit dia bagi-bagi je kan. Betul. Kita nampak dia bagi free. Lalu kat LRT isi borang je. Kan, isi borang je. Isi borang saya tak apa. Tahu-tahu je dah sampai kad kat rumah. Yang ni pun perangkap juga. Sebab bila kita ada duit dalam bank bank akan offer macam-macam. Dia bagi kad percuma dulu. Betul. Untuk apa? Sebenarnya untuk pancing kita menggunakan. Once dah guna, benda tu dia akan jadi satu penyakit. Dia dah mula swipe, dia dah mula suka, tak bayar kemudian. Lepas tu hari ni zaman moden dengan SP later ni semua benda-benda ni menyebabkan kita lupa. Sebenarnya dalam mereka memberi kita komitmen hutang, sebenarnya affiliate system tadi yang nampakkan tadi tu sebenarnya adalah peluang untuk menjana pendapatan yang kita tak sedar. Betul. Tapi kadang-kadang orang ni dia suka berbelanja dari segi kewangan di luar kemampuan berbanding mereka menggunakan kemudahan yang ada ni untuk menjana pendapatan. Betul. Jadi tu tak balance tu. Jadi orang auditor ni tahulah. Kan? Dia punya balance sheet tu tak seimbang. Duit masuk, duit masuk, mana duit masuk? Tak ada duit masuk kan. So dekat situ kita nampak budaya hutang yang berlaku hari ni adalah sesuatu yang tidak sihat. Dan ditambah pula dengan tekanan dalam rumah tangga ni. Jadi ni yang kadang-kadang kita lupa. Hutang ni dia bukan sekadar satu beban kepada diri kita, beban kewangan untuk keluarga kita. Tapi dia boleh jadi satu punca kepada keretakan rumah tangga tu sendiri. So masalah kewangan ni jadi satu punca kepada perceraian yang menyebabkan perkahwinan ni kadang-kadang benda kecil je. Benda yang kadang-kadang isu nafkah saja. Tapi dia boleh menyebabkan satu benda yang besar dalam institusi kekeluargaan tu. Jadi ketidakstabilan kewangan, ketidakmampuan untuk memenuhi keperluan keluarga dan termasuk juga dengan perbezaan dalam pengurusan kewangan. Semua ni boleh menyebabkan tekanan dan akhirnya menyebabkan konflik dalam rumah tangga tu. So, apakah red flag? Soalan yang menarik ni. Red flag yang lelaki ni patut dia dah sedar dah sebelum dia mula hutang tu, apakah benda-benda yang boleh menyebabkan dia boleh fokus apa yang bakal berlaku kepada rumah tangga dia. Itu yang kita nak kena tahu ni. Itulah bila sebut red flag kan. So sekarang apa nama trending kan. Dekat Twitter Jaya sebagainya. Lelaki-lelaki ni semua red flag. Yang mana cerita-cerita macam ni minta dia melajarkan red flag. Cancer jangan kahwin. Kan? So kita nak tahu juga dalam topik kewangan ni dah berhutang kan. Kat mana kita dah nampak sebenarnya dia dah jadi, sebenarnya benda ni akan jadi krisis. Kan? Jadi ada beberapa red flag lah yang biasanya berlaku. Jadi antara yang pertamanya ialah bila adanya sikap menyorok, merahsiakan lah. Ada hutang tapi tak bagi tahu.
Okay. Ini dah beli PlayStation baru ke? Itu suami yang tak boleh keluar daripada zaman budak-budak tu. Childhood. Jadi maksudnya sebelum ni dia cerita je. Dia pergi mana semua kan. So sekarang dah tak bercerita. So bila adanya kerahsiaan dan tidak ada, mulanya tak transparent, kat situ sebenarnya salah satu tanda-tanda lah. Sebenarnya apa sebenarnya yang berlaku kan? Ada hutang waru ke? Yang keduanya Ustaz, benda-benda yang perkara nafkah yang selalu diberi dah mula berkurang. Contohnya beras kita beli. Tengok hari ni beras dah habis, dia tak beli pun. Tu tanda tu. Sebelum ni tak pernah habis. Dah bawah-bawah kan. Nanti terus ada pack baru. Ini dah habis sampai kosong, tak beli. Ni dia kata, awak akan nampak tanda-tanda nafkah yang biasa bagi tu dah dikurangkan. Dia takkan terus tak bagi. Dia ni. So sebulan bagi 200, sekarang bagi 50. So kat sini dah yalah, kat situ lah kita nak ada keterbukaan tu. Dah lah bagi sikit. Tak nak cerita pula. So tu dah masuk tanda-tanda yang kedua. Dan seterusnya, laki ni kan, bila kewangan ni dia memang akan memberi kesan lah kepada emosi dan jiwa kita kan. So nampak nanti selalu marah, cepat marah anak kan, tak senyum, sensitif kan? Sensitif. Nak bincang topik ni pun tak boleh. Memanglah kita faham lelaki kita ada ego kan, kita tak nak bincang bab ni kan. Tapi kalau dalam sepatutnya dalam rumah tangga, masanya sesuai, boleh dibincangkan. Tak boleh bincang. So bila nampak dia pun dah ada melibatkan kesan kepada emosi dia, ni pun perlu diberi perhatian ni. Maksudnya something's wrong. Kena check. Dan bila kita cerita beras tadi, bila nafkah tu dah mula tak diberikan, dikurangkan, isteri akan mula mengambil tanggungjawab. Betul. So isteri akan cover. So bila isteri dah mula cover, dia beli beras, dia penuhkan barang rumah, dia bayar semua. Lama-lama jadilah biar hidup. Dia macam tu. Tu petanda dia. Hilang status kawam tu. Hilang. Dan ada lelaki memang ada masalah sementara, tapi bila isteri tu dah ambil tugas je, dia pula bersenang. Walaupun dah ada duit, cover lah semua ni. Mengambil kesempatan pula. Mengambil kesempatan. Macam accelerator tadi. Ada peluang je ambil. Kan? Last sekali, dia tak buat apa lah. Tak menjadi kawam. Jadi, sampaikan isteri tu tak reda. Dia memang, tapi dalam keadaan terpaksa. Memang selalu orang sebut, isteri kena cari keredaan suami kan. Tapi suami juga kena ingat tanggungjawab kita sebagai kawam. Kita kena provide. Berusaha sebaiknya untuk bagi. Dan kita juga kena jaga keredahan isteri tu kepada suami tu. Ketaatan dia. Ketaatan dia. Betul. Okey. Dia jadi semakin menarik ni bila kita dah mula masuk dalam topik kekeluargaan dan hutang tu sebagai salah satu tekanan yang menyebabkan keluarga boleh mendapat konflik. Dan bila cerita tentang red flag, tanda-tanda yang kita kena kenal pasti, saya pasti ada banyak yang berdasarkan pengalaman-pengalaman masing-masing, terutamanya yang mana yang kita boleh lihat kalau lelaki ni kadang-kadang sensitif dia tu. Kalau orang perempuan kita ni tanya soalan sikit je, tanya soalan ni, hari ni dia selalunya suami ni kadang-kadang dia pemurah dia tu, makan dia besar kan. Tiba-tiba hari ni makan ni je bang. Soalan tu kan. Jangan banyak tanya, makan je. Kan dia dah mula sensitif lah. Sebab kita tak boleh katalah guna ayat dulu. Kita nak kata makan sardin, tak, sardin pun dah mahal sekarang ni. Kan? RM80 satu tin. Lepas tu nak kata tak ada duit kan, kita makan ikan bilis dengan telur. Ikan bilis dengan telur pun dah mahal sekarang ni. Jadi tak ada istilah yang kita boleh katakan nak menampakkan suami ni dalam keadaan dia stabil, dalam keadaan dia betul-betul mampu untuk memberi nafkah yang konsistensi daripada awal bulan hingga ke akhir bulan. Semua tu adalah satu proses untuk kita mempersiapkan diri supaya kita tidak terjerumus ke dalam konflik ini di satu masa nanti. So untuk lelaki terutamanya yang mungkin Abid boleh berikan nasihat kepada lelaki-lelaki muda terutamanya yang baru nak kahwin ni, sebab ramai anak muda ni nak kahwin ni semangat.
Kan? Dia memang semangat nak kahwin. Semua Dia, pergi kursus. pergi kursus. Tapi masalah kat kursus, dia tak ajar cerita hutang. Dia tak ajar cerita nafkah ni. Dia cuma ajar tentang rukun rumah tangga tu saja. Rukun nikah Jadi, apa. rukun nikahnya dia cuma ajar. Itu pun basic. Tak ada terlalu mendalam. Tapi macam mana kita nak bagi tahu kepada anak-anak muda yang semangat nak kahwin ni, apa yang nasihat yang terbaik supaya mereka tidak lupa tentang ilmu, tentang bajet, macam mana tentang prinsip tentang keuangan apa semua ni, supaya dari awal lagi mereka tidak terjebak dengan perangkap hutang ni. Apa nasihat yang nak diberikan yang paling mudah tips untuk mereka bersiap siaga? Jadi Ustaz dengan saya dulu dah berkahwin kan. Jadi kita dah melalui fasa, maksudnya nak berkahwin, majlis dan selepas. Dan selepas sebab bila dah ada anak, fasa lain pula kan. Jadi bagi saya, orang muda yang nak kahwin, yang pertamanya dia kena tahu realiti sebenarnya. Kan? Kalau dating tu sekadar bawa pergi makan KFC kan, sebulan sekali, memang tak terasa. Tak bayar pun rumah. Sebelum kahwin dah ada maintenance. Dah ada. Tapi tak rasa alah cakap bawa makan KFC sebulan sekali kan. Boleh lah dating. Tapi cuba bayar rumah. Bayar kereta. Masa tu baru tahu. Jadi bagi saya mengetahui realiti dan berbincang dengan orang yang terdekat yang dah berkahwin tu satu perkara yang bagus. Jadi bila kita tahu realiti, baru kita tahu dalam fasa kahwin ni dia ada sebelum, ketika dan selepas. Jadi sebelum kahwin ialah bertunangnya kan, some arrangement lah. Itu ringkas je lah. Bila kita tahu sebenarnya majlis dengan lepas kahwin nak pakai duit lagi, so kita boleh ringkaskan majlis pertunangan tu. Ini orang tengok majlis bertunang pun macam kenduri kan. Especially trend-trend sekarang lah, siap bersanding lah, tak kahwin lagi. Yang keduanya dalam majlis kan, kita ni sebelum COVID kan, bila COVID telah membuktikan boleh je buat majlis yang kecil kan. Betul. Bahkan saya dulu pun combine dengan wife, buat je dekat Kajang Semak Kajang. Tak apalah, ada orang sekolah, ada bendera, ada muka Perdana Menteri, okey. Nanti ada dewan, selesa, ada aircon, ada majlis, parking ada, dah cukup. Dah. Combine je, tak payah nak buat 2 kali. Kan. Jadi kena fikir, dan kita ukur baju kat badan sendiri lah. Tak payah jadi wedding of the year, tak apa. Kalau lah kita ambil hutang kan, nak jadi wedding of the year, ingat, orang akan ingat hari tu je wedding of the year, esok dah wedding of the year orang lain. Hutang kita tu yang kita bawa. Dah ada kes-kes yang kita tengok, dah bercerai pun hutang kahwin tak settle lagi. Ini yang sangat merisaukan. Dan Ustaz, kita kena fikir juga lepas dah kahwin, nak masuk rumah, bayar deposit rumah aja 2+1, easily dah 3,000 kan. Tak masuk lagi sedikit perabot ataupun nak berjalan ziarah utilities family lagi. Utilities. Itu je paling-paling busuk pun sekarang dah, saya rasa 7 ke 10,000 yang diperlukan. Dan saya dulu saat lepas kahwin duduk di studio je. So kita nak manage, kita pun 2 orang je. Jadi kita tak apa. Duduk studio dulu kan. Simple je masa tu. Duduk dulu. Lepas tu baru pindah ke kampung baru lah dan sebagainya. Jadi anak-anak muda nak kahwin boleh semangat, insya-Allah. Nak jadi suami kan. Nak ada isteri, tapi perlu ada persediaan ilmu. Dan selain daripada kursus kahwin tu, kalau boleh buat kan budgeting untuk kahwin. Sekarang ada ChatGPT, Gemini sebagainya, guna, minta dia buat forecast, dia akan cerita semua. Dan daripada situ kita kena tahu realiti. Bila tahu realiti, barulah kita bukannya nak settle kahwin je, kita nak settle selepas itu. Selepas kahwin, selepas kahwin tu lagi penting dan lebih lama. Dan mudah-mudahan dengan buat persediaan tu, kita dapat perkahwinan yang insya-Allah barakah dan tak pening kepala lepas kahwin. Betul. Dan satu lagi benda yang penting bagi saya Ustaz kan, kita bincang benda financial ni dengan partner kita sebelum kahwin. Expectation tu, managing expectation. Betul. Kadang ni bincang majlis tu, nak buat kat mana, menu apa kan. Ada orang kawan saya, bila bincang-bincang, isteri tu memang dia orang kata breadwinner kan, dia yang bagi makan kepada family dia di kampung. Jadi awak tak boleh kongsi pendapatan dengan saya. Jadi kita ada orang kata apa, penjelasan kan, kejelasan. Kalau kahwin dengan dia, memang saya kena cari duit lebih.
Sebab dia tak boleh bagi duit. Sebab dia tampung keluarga di kampung. Jadi kena bincang. Siapa bayar rumah, bayar kereta macam mana. So ini juga antara soalan-soalan yang penting untuk dibincangkan dengan calon. Kadang orang kata skufu ni bab duit je. Skufu juga melibatkan cara pandang, cara membuat keputusan dan juga worldview. Itulah. That's why Nabi dah bagi satu guideline untuk kita memilih pasangan masing-masing. Dari segi rupa, dari segi harta, dari segi kedudukan, status sosial dia. Tapi hujungnya Allah suruh Nabi sendiri nasihatkan supaya kita melihat pada agama dia. Dapat bab agama tu, yang lain-lain tu mudah untuk kita uruskan. Compromisation melibatkan isu-isu yang kita boleh toleransi, yang kita boleh berdamai. Tak adalah nak masa kahwin nampak bahagia je, lepas kahwin berperang. Sebab apa? Sebab masing-masing dah tak sehaluan. Mengejar kemewahan sebelum berkahwin berbanding kemewahan selepas perkahwinan. Betul. Itu satu benda yang kadang-kadang kita kena perhalusi lah. Dan saya juga suka bila kita ambil benda ni dari naratif agama. Sebab tujuan perkahwinan ni, syariat ni simple je. Dia adalah untuk memudahkan perkahwinan, mempersulitkan zina. Itu satu. Sekarang ni escapism kepada susahnya nak berkahwin ni kerana tadilah hantarannya berapa, majlisnya berapa. Betul. Ujungnya dia membawa kepada satu lagi penyakit sosial yang lain, iaitu zina. Jadi itu yang kita bimbangkan. Betul. Dan bila kita permudahkan perkahwinan, sebab perkahwinan ni rukunnya 5 je. Ada lelakinya, ada wanitanya, ada walinya, ada saksinya, ijab dan kabul dia. Dah selesai. Ini je 5 asas kepada perkahwinan, rukun tu. Masalah kita hari ni berkahwin dengan 20 rukun. Dewan perkahwinan kena begini, kena ada limonya. Dog gift. Kena ada dog giftnya kan, kena ada pelaminnya, kena ada fotografer. Fotografer tak nak orang lain, nak Saiful Nang contohnya lah. Kan? Kena sedia bajet lebih sikit. Ya, kena ada sedia bajet lebih sikit kan. Contohnya dah lepas tu pula nak pergi honeymoon kat mana. Benda tu dah honeymoon dirancang. tak nak lokal. Overseas. Kan, tapi kalau ambil dengan vacation tak apa, tak ada masalah. Kita boleh bincang kan. Jadi kat situ yang kita nak nampakkan di sini adalah trend yang menyebabkan kita terperangkap dalam dunia yang penuh dengan ilusi. Ilusi perkahwinan yang indah, yang cantik, yang mewah, yang megah. Tapi akhirnya perkahwinan itu kecundang kerana hutang. Jadi kita tak nak kahwin nyegah, akhirnya perkahwinan itu menyebabkan dia jadikan sesuatu yang terbazir. Pembaziran. Kerana kena ingat, once dah berkahwin, dah memiliki anak, bila berlaku perceraian, mangsanya adalah anak. Selain daripada isu nafkah yang akan timbul pula nanti, nafkah anak, nafkah ibunya, semua ni adalah sesuatu yang kita dah kena fokus. Konflik-konflik masa depan, itu yang kita patah balik kepada isu red flag tadi. Jadi ni semua ni kita bercakap berdasarkan pengalaman-pengalaman kami sendiri dekat Rumah Pengasih Warga Prihatin ni pun dah banyak subjek yang datang berjumpa. Isu dia mudah lah, isu benda dia kecil ni. Betul. Begitu juga kami di koperasi kan. Bila kita ada members beribu kan, antaranya memang produk kita memang financing. Memang kita bagi pada members kan. Macam saya tadi cerita, mungkin saya ada family kan, jadi saya boleh minta bantuan family. Ada orang yang memang ditakdirkan kehidupan dia memang dia sebatang kara, anak yatim sebagainya. Jadi bila join koperasi, inilah keluarganya. Sini yang tempat bertaut, dan jadi kita bagi financing kan. Ada yang Qadhu Hasan dan sebagainya. So inilah tempat untuk dia bernafas. Jadi kalau kata dah ada satu tempat yang dia boleh cari sebagai naungan ni, nak bernaung ni, financial aid yang kita dapat ni sepatutnya meringankan beban kita lah, bukan menindas. Sebab hari ni pergi Along, kau bunuh diri sebenarnya. Jadi engkau hidup sebagai zombie je nanti. Jadi ada kat dunia tapi roh dah hilang. Jadi janganlah terlibat dengan hutang-hutang yang menyebabkan kita menyesal di kemudian hari. So saya nampak soalan saya yang terakhir ni sebagai penutup ni, mungkin kita dah nampak realiti juga pada hari ni, rumah tangga yang dah terbalik. Rumah tangga yang terbalik ni maksudnya kalau kita nampak ada kes isteri terpaksa ambil alih peranan pengurusan kewangan yang disebabkan oleh suami yang dah serabut. Dah serabut ni maksudnya mungkin kerana hutang ataupun sikap suami itu sendiri yang seorang yang pemboros. Macam tadi dah, tak ada keperluan pun dah. Umur ada anak 3-4 orang nak main lagi PlayStation, nak main lagi benda-benda yang itu semua adalah zaman kanak-kanak. Beli bukan sebab anak nak main, beli sebab bapak yang nak main. Jadi bukan keperluan. Anak sebagai alasan. Anak tu alasannya. Kan? Jadi ini semua kadang-kadang berlaku sampai isteri terpaksa membayar semua. Isteri yang terpaksa menjadi orang yang bertanggungjawab.
Tapi suami pula dia jadi CEO kat rumah. Yang ni jadi dikata panggil Mr. Mama lah. Kalau istilah dulu kan, Mr. Mama. Tetapi dalam jadi Mr. Mama tu, dia tidak menjadi sesuatu yang contribute kepada rumah tangga. Jadi ni cerita biawak hidup tadi. Kan? Dia berkait tadi. Berkait tadi kan. So duduk pula dalam rumah, tak memberi, tak menyumbang, tapi menyusahkan. So dalam konteks lelaki qawam ni, macam mana kita nak betulkan balik semula sistem yang kita nampak, dia bukan saja, kalau boleh kita nak baiki agar dia tak menjatuhkan ego suami tu, dalam masa yang sama juga dia tidak membebankan isteri. So macam mana kita nak betulkan balik supaya sistem rumah tangga tu, biarlah lelakinya menjadi qawam seperti saranan agama, menjadi pelindung, bukan menjadi beban kepada isteri. Macam mana tu? Ini memang berlaku dalam masyarakat kita. Yang saya sebut tadi kan, biawak hidup tadi. Dan penting sekali untuk di sini, dia mesti, kalau tepuk tu dia mesti dua-dua tangan lah. Kalau dia jadi tepuk kan. Maksudnya suami isteri tu dia perlu tepuk bersama. Maksudnya kedua-dua kena main peranan. Betul. Maksudnya dari sudut isterinya, macam saya sebut tadi kan, dalam penuh ketaatan, perlu memberi nasihat kan. Bahawa yelah, mungkin dah terbiasa selepas ada isu kewangan, contohnya tadi kan. Jadi bila isteri dah mula cover, dia dah mula senang dan dah tak mula membayar nafkah kan. Jadi kalau dalam keadaan tu perlu diingatkan. Dan kepada para lelaki kan, anda menjadi CEO ke Mr. Mama kan, ingatlah balik bahawa kita ni perlu menjadi qawam. Kita bertanggungjawab kepada keluarga kita. So yang dah berlaku tu dah berlaku, tetapi kita masih ada peluang untuk kita betulkan keadaan kita. Jadi yang mana dulu yang kita pernah buat, ambillah balik kan. Nafkah-nafkah yang kita sebelum ni dah terlepas untuk bayar, ambil balik. Mungkin kita tak boleh one shot kan, bayar semua sekali. Ambil dulu yang asasnya kan, makanannya kan, rumahnya. Tapi dalam Ustaz ada juga keadaan yang memang isteri tu bergaji lebih. Kat situ perlunya konsensus untuk berkongsi perbelanjaan. Ya, betul. Sebab tu dia sebut, kalaulah mungkin rumah tadi 1,000 kan, suaminya berpendapatan rendah, kan, tak boleh nak bagi semua, boleh je dia top up sedikit. Maksudnya usaha tu perlu dia mulakan. Mungkin tak boleh bayar 1,000, okey, dia mulakan 200, isterinya cover 800. Jadi yang penting usaha tu ada dan terlibat bersama. Ini kita tak bincang lagi isu-isu tugas-tugasan lain kan, yang macam viral baru ni. Lelaki buat semua. Kalau isteri masak tu extra. Kan? Masak bonus. Bonus kan. Maksudnya banyak lagi perkara-perkara yang suami ni boleh buat di rumah. Dia jangan mengarah saja. Terlibat sekali main dengan anak, tengok kerja sekolah kan. Terlibat sekali buat kerja-kerja rumah, memasak, banyak lagi. Maksudnya nafkah satu benda yang perlu diberi kan, mengikut kemampuannya, semampu dan seboleh-bolehnya. Pada masa yang sama dia perlu mainkan peranan sebagai suami, sebagai ayah, untuk membantu bersama-sama menggerakkan dan menjaga rumah tangga tadi, insya-Allah. Insya-Allah. Okay, alhamdulillah, subhanallah. Apa yang dah dikongsikan pada hari ini sebenarnya banyak yang memberikan kita pencerahan, memberikan kita berdasarkan pengalaman peribadi saja, bukan kata ni kita nak ambil tip daripada orang-orang yang famous ke, daripada buku mana ke. Tapi pengalaman tu sebenarnya yang memandaikan kita lah. Berdasarkan pengalaman hidup yang sebenar, yang realiti. Kalau kata dikongsikan oleh Encik Abid tadi, dia sendiri pun sampai pergi ke AKPK. Jadi jangan ingat orang panel ni panggil-panggil ni semua kayangan, dia boleh cerita sedap ke, tak. Ini kerana bila kita sendiri dah menghadapi situasi yang sama, fenomena yang sama, kita sendiri pun cuba memberi jalan keluar. Bukan kita nak sembang-sembang, pumpang-pumpang, tapi kita tak nampak solution. Ada banyak solution, cuma kita nak nampakkan kepada semua bahawasanya sebenar-benarnya lelaki qawam ni bukan semestinya dia tu banyak duit. Betul. Okay? Lelaki qawam ni yang penting ni dia adalah orang yang berprinsip dengan amanah, dengan tanggungjawab dia, dan dia bijak menyusun keutamaan dia. Priority tu. Bukan kata dalam keluarga tu saja, sebelum kahwin lagi. Betul. Kita dah qawam. Kita dah ada prinsip. Macam tadi kita nampakkan. Sebelum kahwin tu
kita dah ada plan. Kita dah merancang supaya kita tidak terjerumus dalam konflik selepas perkahwinan. So, semua ni kita layoutkan supaya kita nampak sebenarnya tak salah untuk kita ni hidup dalam keadaan sederhana pun. Betul. Dan kerana kita terpengaruh dengan trend social status yang kita kejar tu. Pressure. Betul. Pressure, tekanan hidup tu. Persepsi masyarakat pula kan, dengan social status, perbandingan kan. Tapi tu nanti bila kau berkeluarga nanti, engkau akan dibandingkan pula dengan result anak. Betul. Akademik kau ni macam mana kan? Kena pula anak ni homeschool, anak ni pergi sekolah, anak ni masuk universiti, anak kau tak masuk universiti. Semua tu adalah social status yang kita sama-sama kejar. Sampai ketua pun tanya berapa cucu. Tak. Nanti dan kau habis. Tak, mati nanti pun orang banding. Kenapa kubur kau batu je, kubur ni ada nisan lain. Takkan sampai macam tu sehingga kita nak bergaduh. Dan trend ni Ustaz, trends are changing. Kalau kita tidak ikut trend memang tak habis. Tapi ingatlah, debt are permanent. Hutang tu akan kekal, yang kita akan pikul sampai bila-bila. Kalau dah register nama awak tu, dah masuk situasi kris, tak adanya dia nak masuk nama orang lain. Awak lah akan pikul, awak lah yang akan dikejar. Ingat kita mati, kita nak tinggalkan anak yang soleh dan solehah. Betul. Bukan kita mati tinggalkan hutang. Betul. Masa saya di MOF sama Ustaz. Orang datang merayu saya mewariskan hutang bapak saya, syarikat. Kan? Tak bayar teks dan sebagainya lah. Jadi kita melihat bagaimana hutang itu diwarisi dan membebani keturunan. Dan na'udzubillah. Na'udzubillah. Ya. Iman tak boleh warisi tau. Iman tak boleh diwarisi. Tapi hutang boleh diwarisi. Hutang boleh diwarisi. Itulah nasib badan. So kita harap apa yang dikongsikan pada hari ini dapat memberikan kepada kita. InsyaAllah kita doakan kepada semua lelaki-lelaki di luar sana yang mungkin mencari jalan keluar. Diberikan kekuatan. Kita bukan saja nak jadi qawam, tetapi kita nak istiqamah. Kekal sebagai lelaki yang qawam walaupun sentiasa diuji dengan apa saja cabaran. Okay, so be prepared. Dan sampai-sampai kita usaha, kita kena terus mendoakan. Kan? Yang mana Allah bagi, Allah cukupkan kita. Kan? Allah bagi kita keberkatan. Macam Nabi kan, masa satu majlis nak bagi makan sembelih seekor kambing, mana cukup nak bagi makan semua orang. Tapi bila ada keberkatan tu jadi cukup. Jadi kita doa Allah bagi kita keberkatan dan Allah bagi kita rasa cukup. Kalau dah ada semua rasa tak cukup, masih lagi nak membeli dan tambah sebagainya, insyaAllah. Itulah dinamakan sebagai rezeki yang berkat. Berkat itu bermaksud cukup. Walaupun ada 7 orang anak ke 10 orang anak ke, tetapi tetap rasa benda itu satu kecukupan. Gaji kecil, rumah tak besar mana, tapi bahagia. Jadi yang paling penting, ultimate kepada segala yang kita bincang ni, biarpun kita mungkin ada hutang, biarpun kalau kata orang tu bebas hutang, tetapi sebenarnya hujungnya adalah bahagia tu. Sebab kebahagiaan itu yang akan menjamin kita ni sebenarnya duduk dalam keadaan rumah tangga yang syurga ke neraka. Kan? Kaya macam mana pun, besar macam mana rumah pun, besar macam mana kereta sekalipun, tapi kalau hutang, ujungnya neraka juga. Balik rumah murung, balik rumah bergaduh dengan isteri. Itu bukan syurga, itu neraka. Sebab tu bila saya dah makin berusia kan, kita dah pergi banyak tempat, kita dah jumpa banyak business owner kan. Ini bukan level, memang maksudnya yearly make 300-400 million ni cerita. Last kali baru saya sedar, bila kita bincang, dia kata yang paling mahal sebenarnya ialah peace of mind. POM, kebahagiaan tadi. You pakailah BLV, you pakailah kereta paling mahal Ferrari pun, kalau hati tu tak tenang, stres, tak ada maknanya. Itulah nasihat yang padat, ringkas tetapi tepat mengena semua kita lelaki-lelaki yang sepatutnya qawam. So bahagia cara kita, yang tu boleh beli buku saya ada tulis buku Kisah Mutawif Hurair, cerita tentang bahagia cara kita, macam mana kita nak menjadi orang yang bahagia dalam rumah tangga dengan jalan yang Allah dah berikan melalui kitab dan sunnah yang diberikan. So insyaAllah kami doakan kepada semua yang mendengar. Di sinilah ruang untuk kita menjadi lelaki qawam. Terima kasih kepada Encik Zainal Abid atas perkongsian yang diberikan, dan kepada anda semua, jangan lupa episod yang seterusnya yang kita akan tambahkan lagi ilmu-ilmu kita bagaimana untuk kita menjadi seorang lelaki qawam. So insyaAllah kita bertemu lagi dalam episod akan datang. Terima kasih kepada panel kita pada hari ini dengan perkongsian ilmu yang ikhlas daripada hati dan pengalaman beliau. InsyaAllah teruskan untuk menjadi lelaki qawam, walaupun kita bukan sempurna, tapi kita menjadi lelaki yang bertanggungjawab, insyaAllah. Azza wallahu jalana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.